Okey kan, kalau siapa-siapa nak mengai ketan pakai ni. Guna bomba net. Bomba net pakai hak saiz 12. Ambil yang saiz 12. Panjang dia 2 meter. Dia ada panjang 1 meter dengan 2 meter. Ambil yang 2 meter. Lepas tu pilih yang saiz 12. Tak payah saiz kecil. Saiz kecil ni dia boleh melekat siapa-siapa dekat ni. Dekat ni kita. Kalau ambil saiz 12 ni dia lepas lah. Siapa tak melekat dekat ni kita, jaring kita. Harga ni ada jual dekat TCE RM4. RM4 je. Dekat Shopee pun ada. Ni dia ada saiz ni. Ambil saiz 12. Pilih 2 meter. Bomba net. Tu buka tengok. Tengok ni. Macam ni nanti kita letak timah timah. Kita letak ikat sini Ikat sini timah. Ni sambung ni tali kita. Ni. Tengok saiz dia. Saiz besar lah. Saiz besar okey lah sebab tak bagi lekat ni. Siapa-siapa. Biasa pakai saiz ni Duk mengai ketan yang tengok dekat video sebelum-sebelum ni ada dapat ketan tu. Pakai saiz ni. Saiz 12. Tengok jaring dia. 2 meter ni dia panjang lah. Panjang tengok. Panjang 2 meter. Kalau 1 meter dia pendek lah sikit. Setakat ni Ni dia panjang 2 meter. Nanti letak umpan depan ni. Sakut mantai kain sini. Biar mantai kain duduk sini tengah-tengah ni. Lepas tu letak umpan. Umpan kalau boleh pakai ikan sardin Ikan sardin tu potong ikan sardin kepala. Paling dia nak ketan suka kepala ikan sardin. Beli kat kedai, letak kepala. Okey, tip dia mancing ketan ni first dia kena air pasang. Masa air tengah pasang. Air nak surut. Kalau pergi air mati memang tak ada ketan lah. Tengah air nak betul-betul nak surut pun tak ada juga. Kena air pasang. Mengai ketan. Tengah air pasang kita pergi. Merah. Mantap.